Seorang anggota polis berpangkat Lance Corporal dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Parit hari ini atas 3 pertuduhan termasuk mencabur kehormatan dan mencederakan mangsa wanita di kebun kelapa sawit 2 minggu lalu. Tertuduh Karissa Karim, 28 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas kesemua pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Magistrate Nurul Izzalina Rajai. Mengikut pertuduhan, anggota polis yang bertugas di kamp pasukan gerakan AM PGA Ulu Kinta itu didakwa telah melakukan kekerasan jenayah terhadap seorang wanita orang asli berusia 21 tahun dengan niat mencabur kehormatan mangsa. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di kebun kelapa sawit berhampiran kampung asli Cenderung Kelubi, Kampung Gajah dalam daerah Perak Tengah pada pukul 3.10 pagi 21 September 2025. Dia didakwa mengikut Seksyen 354 Kanun Kesesaan yang membawa hukuman penjara 10 tahun atau dengan denda atau sebat atau mana-mana dua daripada hukuman tersebut jika sabit kesalahan. Tertuduh turut didakwa bagi pertuduhan mendatangkan kecederaan kepada mangsa dan mengaibkan kehormatan wanita itu dengan merakam gambarnya dalam keadaan tidak berseluar dengan menggunakan telefon bimbit di lokasi, tarikh dan masa yang sama. Bagi pertuduhan mendatangkan kecederaan, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 323 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 1 tahun atau denda sehingga RM2,000 atau kedua-duanya sekali. Manakala bagi pertuduhan mengaibkan kehormatan, lelaki itu didakwa mengikut Seksyen 509 Kanun Kesesaan yang membawa hukuman penjara sehingga 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM2,000 bagi setiap pertuduhan dan menetapkan 29 Oktober depan untuk sebutan semula kes dan lantikan peguam.